Assalamualaikum dan salam madani kepada semua. Selamat datang ke rancangan Educast at Pieces edisi Malaysia Truly Asia dan kepentingannya dalam pembelajaran TVET Politeknik. Bersama saya pada hari ini yang akan mengupas serta membincangkan bagaimana slogan Tahun Melawat Malaysia 2026 dapat mengukuhkan pembelajaran pelajar politeknik dalam bidang pelancongan seiring dengan keperluan pendidikan TVET. Kita bawakan khas ke studio dua orang panel yang juga merupakan alumni program Diploma Kursusan Pelancongan, iaitu Encik Alwi Syakir bin Abdullah, Pengurus Pusat Penerangan Pelancongan Langkawi, dan Encik Said Muhammad Daniel bin Said Muhammad Dasuki, Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Pertamanya, pihak kami amat berterima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kerana sudi bersama-sama untuk berkongsi pendapat dalam sesi Educast at Pieces pada kali ini. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama saksikan VT yang telah disediakan. Jika lihat dari VT sebentar tadi, apa kekuatan slogan Malaysia Truly Asia dalam menarik pelancong antarabangsa ke Malaysia pada tahun 2026 nanti? So, kita tanya dulu pada Encik Alwi. Silakan. Okay, terima kasih pada moderator Cik Hirun. Okay, pertama sekali slogan Malaysia Truly Asia ni kita dah digunakan sejak akhir tahun 1990-an. Selepas pada pandemik selepas daripada krisis kewangan 1997 untuk menarik balik pelancong datang ke Malaysia. Dan pada tahun ini juga kita masih mengekalkan tagline Malaysia Truly Asia, ditambah dengan satu lagi slogan which is surreal experience, which is kita nak pelancong yang datang merasai pengalaman sebenar di Malaysia. Okay. Dan Malaysia Truly Asia bukan lagi sekadar menjadi satu slogan kepada Tahun Melawat Malaysia ataupun kempen di Malaysia, tetapi ia adalah satu jenama ataupun branding yang mana apabila kita sebut Malaysia Truly Asia, automatically pelancong dapat imagine memang Malaysia apa itu ada. Kebanyakan dia akan terus memfokuskan kepada KLCC sebagai landmark Malaysia lah. Selain daripada tu, ada banyak lagi tempat yang kita tengah cuba tanamkan di dalam minda pelancong, di mana bila sebut Malaysia Truly Asia, dia akan terbayang Pulau Mabul, akan terbayang Pulau Redang. Itu adalah perkara-perkara yang kita jalankan sekarang lah. Sorry, kiranya macam pelancong ni, bila kita kata pasal TVET tadi dengan industri pelancongan, kita khusus pada Tamasya tadi, betul? Betul. So kita nak bagikan pelancong ni merasa apa pengalaman diorang di sini. Ya, apabila kita cakap, kita kaitkan dengan TVET, sebenarnya TVET ni dia memainkan peranan yang sangat penting, signifikan kepada pelancongan, di mana kebanyakan dia adalah mereka yang terlibat dengan TVET adalah mereka yang frontliner. So mereka yang frontliner seperti yang berada di hotel, mereka yang berada di lapangan seperti tour operator, semua adalah mereka yang terlibat secara langsung, sama ada melalui pengkhususan pembelajaran secara formal TVET ataupun mereka terlibat dahulu orang panggil secara tidak langsung daripada SPM, tidak masuk mana-mana institusi, seterusnya mereka menyambung di dalam SKM ataupun sebagainya lah. Berarti sebenarnya saya rasa lah, pendapat saya, orang Malaysia ni sebenarnya dia pandai untuk menggunakan skill hands tangan dia. Betul. Dengan apa yang dia apply lah. Okey. Satu nak tanya dengan Cik Alwi.
Kenapa KLCC jadi pilihan? KLCC dia bukan menjadi satu pilihan, tetapi pada masa yang sama, masa kita memperkenalkan Malaysia Truly Asia tahun 90-an, 98, 97, masa tu kita baru siap, KLCC pun masih baru siap dibina. Dan apabila dilancarkan, logo KLCC tu menjadi salah satu destinasi ataupun bangunan ikonik yang kita tonjolkan. Masa tu Putrajaya tak ada lagi. Belum lagi siap kan? Belum lagi siap. Sebelum ni kita gunakan bangunan Sultan Abdul Samad. Kalau tengok logo tahun 94. Bangunan Sultan Abdul Samad. Bisas kan. So bila mulanya kempen 97-98 Malaysia Truly Asia, satu-satunya ikon yang kita ada yang betul-betul signifikan adalah Twin Tower KLCC. Okey. So pada masa tu juga kita adalah mengarah berkembar yang tertinggi di dunia pada ketika itu. So dari segi promosi secara strategiknya, adalah satu bentuk promosi yang sangat signifikan, di mana tak ada orang tahu, bukan tiada orang tahu. Pada ketika itu apabila kita bercakap tentang Menara Berkembar, tidak kira mereka adalah pelancong ataupun businessman, terus akan kata Twin Tower. So it's very strategic punya approach lah sebenarnya pada ketika itu. Okey, kalau pendapat Cik Syed macam mana pula? Tentang soalan tadi ke? Ya. Okey, soalan saya tentang tadi tu saya rasa slogan Malaysia Truly Asia. Okey, apa slogan untuk kita sekarang ni, kita untuk menggalakkan pelancong antarabangsa khususnya lah untuk merasa pengalaman sendiri, belajar, tengok apa yang ada di Malaysia lah. Contohnya khususnya kepada nak kepada student-student kita, mungkin di luar sana tu diorang tak tahu kita ada kepakaran. Mungkin kat situlah yang kita nak ketengahkan, iaitu macam student-student kita ke ataupun yang dewasa yang mempunyai memang skill ataupun yang pemikiran yang luar biasa, tidak semata-mata kepada buku lah. So kita bagi pengalaman pada pelancong dengan slogan tu untuk menarik diorang supaya belajar bersama-sama apa yang ada di komuniti setempat. Baik. Cuma terus Cik Syed, sebenarnya kalau ikut TVET ni, kalau bersetujulah, saya tengok antara yang paling dekat dengan TVET adalah craft. Sebab boleh dikatakan jugalah. Sebab di mana banyak mereka-mereka yang terlibat dengan craft tangan, seni-seni halus dan sebagainya, diangkat oleh craft tangan sendiri selepas itu sebagai, kalau mereka terlampau banyak menyumbang akan jadi adi guru dan sebagainya. Betul. Dan mereka adalah duta kecil kita sebenarnya yang dikenali oleh pencinta alam semula jadi dan juga barang-barang craft. Sebab saya tengok sekarang ni pun ramai sebenarnya pergi ke craft, dan kita ada beberapa kompleks craft yang betul-betul besar. KL of course lah, Konley. Dan di Langkawi sendiri pun bila saya bertugas di sana, hampir setiap hari memang ramai ke sana, dan mereka memanggil pelajar-pelajar sendiri, which is kalau dekat sana college community lah, yang untuk membuat demonstrasi dan sebagainya. Itu yang kita nak cuba bagi orang luar ataupun pelancong khususnya untuk merasalah. Kadang-kadang kita cuba, kadang-kadang kita nampak depan ni kita tak tahu macam mana cara pembuatan. So secara tidak langsung orang luar datang, dia boleh juga untuk buatlah macam mana cara buat sampai habis. Malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya, manisnya jatuh cinta kali pertama. Kita dapat lihat daripada visual tadi di mana para pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan Politeknik Sultan Idris Shah melaksanakan program pelancongan bersama-sama dengan komuniti. Adakah pelaksanaan Tahun Melawat Malaysia 2026 dapat memberi peluang kepada pelajar dalam bidang pelancongan di Politeknik dalam mendukung keperluan TVET negara? Mungkin persoalan ini saya mulakan dengan Cik Syed dulu.
Okey, boleh. Saya rasa untuk bagi soalan tadi tu, bila kita kata pasal peluang kepada budak student pelancongan, saya rasa memang 100% lah. Khususnya contoh pelancongan kita banyak handle kepada event-event. So bila kita berkaitan dengan TVET ni, kita bukan hanya sekadar teori semata-mata, tetapi lebih kepada pelaksanaan di lapangan. Contohnya, macam saya, kita cuba untuk belajar cara untuk handle event, sama ada kecil ataupun besar. So kat situ peluang untuk student-student pelancongan tu sebenarnya ada. Cuma sama kita boleh asah skill kita, which is kadang-kadang buku macam ni. Betul je buku macam ni, tapi sebenarnya di lapangan tu berbeza. Takkanlah buku A kata A, di lapangan pun kita kena A. Kita kena TVET ni dia mengajar kita supaya kita lebih rasional dengan semasa. Waktu contohlah kalau kita nampak benda tu sepatutnya tak perlu, then kita kena buat, then kita buat. Pada saya memang memberikan satu peluang pada sektor pelancongan lah, khususnya kepada student-student pelancongan. Okay. Contoh event tu apa? Event tengok pada semasa tu. Contohlah kalau katakan dia bekerja di mana-mana ataupun dia diberi praktikal. Macam saya dulu, saya pernah praktikal di tourism. Waktu tu saya pun first time juga pergi ke Mega Fam dengan handle F1 saya lah. Yes, F1 so kat situ diorang ajar saya lah, which is bagus lah sebenarnya, sebab itulah yang budak pelancongan yang kena tahu. Contohlah macam mana kita nak relate event tu daripada A to Z, mana daripada sebelum, semasa dan after. Bukannya semata-mata kita buat event tu khusus kepada semasa, tetapi lebih kepada before, preparation dan after. Maksudnya keseluruhan program tu lah. Yes, betul. Okay. Bagaimana pula dengan Cik Alwi? Kalau dari sudut pandang saya lah, terlibat secara langsung dengan tourism lah, orang kata dari segi promosi dan juga terlibat dari segi penyediaan. Pelajar tidak kira lah TVET ataupun tidak, tapi berasaskan pelancongan, sebenarnya bila melibatkan community based tourism, CBT lah, dia bukan sahaja belajar untuk aplikasi apa yang dipelajari, tetapi pada masa sama dia menyumbang kepakaran dan pengetahuan dia kepada masyarakat setempat. Sebab ni apa yang saya lihat lah, kebanyakan program CBT ni kita jalankan di kawasan luar bandar ataupun kepada program-program tertentu seperti homestay dan sebagainya. Dan apabila mereka menjalankan aktiviti di tempat tersebut, dia akan secara tidak langsung dia akan bagi tahu kepada peserta yang terlibat juga, okey macam ni kalau kita buat promosi macam ni apa semua. So daripada peserta CBT sendiri, daripada tidak tahu, dia tahu dan automatically cuba untuk adapt perkara yang baru. Sebab apabila poli ataupun polis community menjalankan program-program PSH lah, pembelajaran sepanjang hayat, mereka ni, komuniti ni, dia kadang-kadang dia segan untuk sambung belajar, untuk faham walaupun benda tu penting. Tapi apabila ada program-program melibatkan CBT, dia akan belajar daripada pelajar tu sendiri. Sebab bagi dia belajar dengan pensyarah ni segan sikit lah, dah berumur kan. Kita pun sama je kan. Tapi bila dia belajar dengan student, dia lagi mudah cepat senang dia faham lagi senang nak faham. Sebab student tu pun macam dia cakap je kan, cakap je apa semua, macam mana apa yang dia tahu, apa yang dia belajar kan. So orang kata win-win situation lah, dua-dua pun dapat satu ilmu yang baru dan sebagainya. Dan sebab tu kita bila menjalankan program CBT ni, kadang-kadang kita cuba gunakan approach ni. Kita dah tahu satu kawasan ni dia kekurangan dari segi digital marketing sekarang. So kita kumpulkan pelajar-pelajar yang mahir dari segi fotografi dan sebagainya. Kita suruh dia buat program di situ, pada masa yang sama kita minta dia cuba untuk ajar budak-budak yang tadilah yang belajar tadi tu. Apa student yang belajar tadi, kita minta dia ajar pada komuniti tersebut pula. Okey macam ni Acik buat macam ni apa semua. Kalau macam ni Acik dapat ramai Mak Saleh datang kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Itu kalau dari segi CBT. Bagaimana kalau Tahun Maklumat Malaysia tu sendiri, program apa yang boleh dikaitkan dengan TVET punya program? Okey, macam saya maklumkan sebelum ni, salah satu kita punya orang kata tagline lah untuk VM 2026 adalah Surreal Experience. So apabila Surreal Experience ni, kita nak pengalaman sebenar
pelancong ataupun pelajar tu sendiri bagaimana untuk menjadi salah seorang duta kecil kepada pelancongan. Which is kalau di tempat saya sekarang ni tempat baru kan Langkawi kan. Kalau KL lainlah cerita kan. Di tempat di Langkawi sekarang ni kita bawa pelajar-pelajar TVET ni sendiri pergi ke airport untuk lihat macam mana kaedah kita menguruskan kedatangan pelancong dan sebagainya. Kita bawa ke JT. Dia orang ada pengalaman lah untuk rasa benda tu kan. Experience. So dia akan merasai macam mana. Dan pada masa sama juga apabila kita cuba untuk ketengahkan masakan tradisional, menu baru. Sedap weh. Kalau ada ni boleh cuba kat. Contoh. Kerabu Bronok lah Langkawi. Kerabu? Bronok. Kerabu Bronok. Cikgu tu tahu ke tu? Tahu. Dia kena cuba makan. Saya Tapi pernah rasa tu Kerabu Bronok tu. Okay. Sebab saya tak tahu sebab saya tanya. kena pergilah Komplek Craft Langkawi. InsyaAllah nanti saya cuba rasalah. So apabila untuk program-program seperti menu masakan, kita akan bawa chef sama ada di hotel 5 star ataupun memang tukang masak yang betul-betul mahir, dan kita suruh ajar dan juga pelajar tersebut untuk memasak. Bagaimana kaedah penyediaan dia. Tu yang kita orang kata daripada VM 2026 ni dengan dia punya tagline Surreal Experience tu, kita nak semua merasai keadaan sebenar, situasi sebenar. Baik. Okey. Alang dah sebut tentang surreal experience. Okey. Apakah cabaran utama penglibatan pelajar TVET dalam industri pelancongan di Malaysia ni? Mungkin kita nak minta pendapat Encik Alwi lah dulu. Okey. Pertama sekali kita sebenarnya selepas daripada pandemik, kita dalam proses recovery dan sebagainya. Pelajar-pelajar TVET ni dia menghadapi sedikit cabaran di mana sebelum dia sambung ke institusi TVET, dia ada satu gap yang besar di mana pembelajarannya secara digital. Okay. So dia ada tempoh yang proses pembesaran dia tu, dia tidak ada interaksi dengan human. Audience luar. So dia hanya secara digital saja. Ini kita terpaksa akui kot. Kadang-kadang setengah orang tu dia pandai buat cik Kurun. Dia pandai buat, dia pandai buat apa-apa semua dia pandai. Tapi bila dia untuk promotekan dia apa benda yang dia buat tu, contoh. Kadang-kadang orang tak tahu. Tapi tu yang mungkin dia ada sifat yang tu dia kena buang dulu lah. Betul. Sebab kita macam saya maklumkan lah, kita ni pelajar TVET, dia adalah orang yang skill. Tak kira lah sama ada semi skill ataupun skill workers, dia perlu berhadapan dengan orang dunia luar. Betul-betul dia kena berhadapan dengan orang secara fizikal. Dia kena berinteraksi. Jadi bila tempoh tersebut hilang, tempoh orang kata lebih kurang 3 tahun jugalah. Kalau form 3, form 4, form 5, 3 tahun dia hilang tempoh untuk membesar dengan bergaul dengan manusia, dia dah hilang human touch. Jadi bila dia cuba untuk berinteraksi dengan orang, dia tak boleh bercakap, dia kaku. Tapi kalau suruh bercakap dengan handphone, mungkin itulah dia paling petah. Itu masalah dia. Tak, saya rasa Encik Kurun mungkinlah ini masalah yang kita punya hadapilah TVET untuk generasi sekarang ni. Mungkin saya rasa sebab kebanyakan saya rasa gen-gen yang sekarang ni lebih kepada handphone. Bergantung pada gadget. Dia bergantung tu is okay, cumanya dia lebih suka depan handphone saja bercakap. Tapi bila one to one contoh macam ni, mungkin dia tak biasa. Itu yang kekurangan untuk generasi yang sekarang ni saya rasa. Selain pada tu mungkin ada isu lain, ada masalah lain. Kalau saya tak suka dia jadikan isu sebab saya rasa diorang kena tukar balik mindset. TVET ni ada untung dia. Untungnya contohnya bila kita ambil TVET ni, sijil ni kita diiktiraf. Okay, itu dah confirm lah. Tu dah betul lah tu. Betul. Second, dia ada, kalau you pakar then dia ada allowance juga. Walaupun you masih student, kita LI ke benda kan. Betul. Banyaklah lagi apa dia punya untung dia. So kalau katakan kita fikir TVET ni adalah kerugian, maknanya kita kena tukar mindset kita sebenarnya. Sebenarnya kita nak cari rezeki ni mana-mana sebenarnya ada. Betul. Mungkin TVET ni dia bukannya kita kata pelajar yang tak cemerlang tau. Mungkin dia dari segi teori ataupun buku dia tak berapa suka, tapi dia pandai untuk apa-apa. Betul. Dari segi kemahiran TVET ni tak ada orang boleh nafikan sebenarnya. Memang
kat mana-mana pun kadar orang kata kebolehpasaran pelajar TVET ni sangat tinggi sebenarnya. Betul. Di mana-mana pun memang kat hotel boleh tanya, memang 70-80% daripada pelajar TVET. And then even dekat dalam industri tu operator sendiri pun 70% 80% daripada TVET dan sebagainya. Cuma yang kita perlu tengok juga, industri pelancongan ni is very dynamic. Kita tengah belajar satu benda, dah keluar benda baru. So dari segi education system lah, kalau orang kata education system ni, tempoh pembelajaran tu dia berterusan mengikut silibus yang dah ditetapkan. Sebelum habis belajar dah masuk dah benda lain baru. Tu yang problem, yang dinamiknya perkara tersebut kita susah nak cater. Tetapi kadang-kadang saya perlu terima kasih lah, kadang-kadang KPT ni bagus. Dia ada program-program yang dia boleh bagi untuk student yang berminat. Dia bagi macam bukan grant, macam subsidi lah. Dia offer siapa yang nampak benda tu, dia boleh apply, dia dapat CJ kemahiran. Benda dia ada dibagi grant juga? Ya, yang tu masa sama saya dululah. Sama saya marah orang kalau tahu kan. Tapi memang betul, even dari kebanyakannya daripada politeknik atau college community. Sebab saya rasa universiti lain tak ada. Saya rasa politeknik ataupun college community dia banyak kepada TVET. Okey. Maksudnya kita ni dah ke depan sungguh ni. Yang tu kita kupas lepas ni. Okey. Kita bercakap tak boleh berhenti. Kita nampak kita kena bercakap je kan. Okey, Alan dah sebut betul. Okey, sebagai alumni Politeknik Sultan Idris Shah. Okey. Dan juga penggiat aktif dalam industri pelancongan. Nak tanya panel lah, bersetuju atau tidak bahawa soalan tak keluar lagi. Baik. Bersetuju atau tidak Politeknik Sultan Idris Shah merupakan institusi TVET yang berjaya melahirkan tenaga kerja dalam bidang pelancongan? Kita mungkin mula dengan Cik Syed dulu. Setuju atau tidak soalan dia kan? Kalau saya 100% setuju lah. Alhamdulillah. Mungkin pihak PCS mungkin dia ada data mungkin, which is daripada student dia mungkinlah kita ambil yang 2 tahun ataupun setahun yang lepas. Saya rasa data tu mesti ratingnya tinggi, which is Politeknik menghasilkan student TVET lah kiranya untuk di luar sana. Betul. Okey, kalau Cik Awi macam mana? Dia kalau saya tengok dari segi kawan-kawan sekelas lah, majoriti semua bekerja. Semuanya orang kata gaji pun boleh tahan lah. Alhamdulillah. So cuma kita je lah, government murah sikit. Tapi batuk pula, marah ni orang. Cuma kata kalau PCS ni betul-betul dari segi kebolehpasarannya, saya tengok senior-senior saya pun, even junior pun saya jumpa, memang semuanya dah berada dalam bidang masing-masing yang betul-betul dengan gaji, skala gajinya orang kata untuk diploma lah, saya bagi contoh diploma lah, berada pada skala gaji yang dah premium compare daripada entry level. Gaji premium tu berapa agak-agaknya? Kita ambil kira lah, kalau entry level selalunya dalam 1,500, 1,700 entry level lah. Kita ambil gaji minimum sebagainya. Sekarang ni gaji minimum dah 1,700. Mungkin dalam range 1,700, 2,000. Gaji premium lebih kurang dalam 2,500 hingga 3,000 untuk diploma level kan. So maksudnya it's very good lah. Compare pada zaman kita dulu memang masuk lah 1,100, 1,200 Alhamdulillah. So bila orang kata salah satu indikator tengok berjaya tak berjaya, apa tu orang kata, student ni bila dah keluar, alumni bila berada pada tahap gaji yang dah orang kata dah cecah premium tu, sebelum dia advance pada sambung degree ke sebagainya, maksudnya it's very success lah. Even lebih lagi kalau mereka yang terlibat betul-betul kepada teknikal. Yang tu saya jumpa minggu lepas, student poli juga, tapi poli lain lah, dah cecah sampai 10,000. Rezeki tu memang rezeki dia lah. Tapi memang itulah apa yang dipelajari dekat poli ni, PCS lebih-lebih lagi kan. Kita banyak buat praktikal dulu, kita banyak buat amali, kita banyak belajar real punya praktikal kan, ibarat macam real situation lah kan. Habis keluar
Cik Kirun dulu suruh buat sendiri masuk hutan. Nangis bang. Kan? So tapi kita praktik benda tu tanpa diajar. Cuma just bersandarkan manual yang pendek-pendek tu kan. So kita dah boleh adapt actual punya life punya environment working kan. So Penny setujulah Politeknik Sultan Aziz Shah ni memang institusi TVET yang amat bagus lah macam tu. Ya, setuju. Setuju. Mungkin nak tambah, nak promote macam mana nak berjaya dalam bidang industri? Oh, dia saya rasa dalam kita cakap pasal berjaya tak berjaya ni, dia Kena sebenarnya jual diri. dia sebenarnya lebih kepada diri sendiri sebenarnya. Which is tak semestinya you tak pandai belajar, you memang akan gagal selamanya. Tapi kita kena diri kita sendiri tu kena betulkan juga. Kepada yang pandai belajar pun kadang-kadang dia pun kena adapt juga apa benda situasi sekeliling. Untuk siapa-siapa berjaya tu. Tapi kalau you tanpa usaha, benda ni takkan berjaya lah. Sebab TVET dia kita boleh katakan kerja-kerja tempat site ataupun you pandai betulkan anything apa-apa ataupun you pandai operator. So benda-benda tu semuanya datang daripada diri sendiri. Betul. Cik Ayu macam mana? Betul. Even untuk berjaya lah sebenarnya kita kena berfikiran di luar daripada orang kata situasi selesa lah kan. Comfort zone. Sebab bila kita nak sukses dalam tourism industry ni, sebab kita competition banyak sebenarnya. Walaupun orang kata tourism je, tetapi kena faham tourism ni dia melangkaui lain-lain industri. Business, sport, semualah ya. Semuanya adalah tourism sebenarnya. Jadi untuk sukses dalam industri ni, kita kena ada satu gabungan industri lain. Contoh kalau dia nak berjaya sebagai seorang dalam tourism, MICE, business, so dia kena faham apa itu MICE pula. Terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton rancangan Educast at PCS edisi Malaysia Truly Asia dan kepentingannya dalam permanjangan TVET Politeknik. Teruskan sokongan anda kepada pendidikan TVET dalam industri pelancongan khususnya. Dan bernalah, Malaysia Truly Asia bukan hanya sekadar sebuah slogan. Ianya identiti nasional yang membina pengalaman pembelajaran bermakna bagi pelajar bidang pelancongan di Politeknik. Inilah pendidikan TVET yang hidup di lapangan, The Great PCs.